Siapa dia ke bapa saudara Nabi yang masuk Islam awal? Hamzah. Tulis itu, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Mana cerita dia? Cerita dia sedap. Kita baca laju sikit perhati molek kita. Nak pelaju sikit. Kalau duk main ulah ni lambat habis. Di tengah musim yang diliputi awan kezaliman dan penindasan. Maknanya kuat adalah orang yang nak ke Nabi dahsyat. Tiba-tiba muncul cahaya di ufuk langit yang menyinari jalan. Orang panggil cahaya sinar di hujung terowong. Kata-kata. Iaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau memeluk Islam pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-6. Tanda molek, ini fakta. Islam Hamzah bila? Zulhijjah tahun yang ke-6. Tahun 6 dah. 6 kenabian. Bukan hijrah, Nabi. Kisah punca keislamannya, tanda ni. Sebab-sebab kenapa Hamzah masuk Islam? 5 dah. Ini menarik cerita. Satu hari Abu Jahal lalu dekat Nabi SAW semasa Nabi sedang berada di Bukit Safa. Nabi duduk di Bukit Safa. Nabi duduk tunggu orang lalu kan, pergi sa'i tu. Nabi duduk ceramah, tazkirah, dakwah. Dia panggil, ni orang panggil street dakwah ni. Lalu dia menyakiti dan mengejek Nabi SAW. Ala Muhammad, tak ada benda lain ke? Rasulullah diam saja. Nabi tak jawab. Orang tua ni jahat. Kalau jawab kan dia jangan naik angin pula, dia pukul. Nabi awak tak tahu dia. Rupanya bila diam, lagi sakit hati dia. Muhammad tak jawab ni. Nyawak tuli. Kita kadang-kadang orang jahat jangan jawab. Buat bodoh. Mu tak dengar ke? Dok. Kata apa ni? Dia pun bengok dak. Dia mengejek Nabi. Rasulullah diam saja, tidak berbicara walau sepatah pun kepadanya. Dia tengok Nabi senyap ni. Kemudian dia memukul kepala Nabi SAW dengan batu. Allahu Akbar. Sehingga darah mengalir. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok seksanya Nabi nak berdakwah. Selepas itu dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Kaabah. Lepas dia pukul Nabi, dia pergi dekat Kaabah. Jumpa geng-geng syaitan-syaitan dia ramah situ. Berbincang dengan mereka. Pada ketika itu, budak hamba Abdullah bin Jud'an. Dengar ni. Abdullah bin Jud'an. Seorang hamba, maulad. Dia kata hamba perempuan. Sedang berada di kediamannya di Bukit Safa. Dan dia tengok peristiwa itu. Jadi budak hamba ni tengok Nabi nyepukul dia Abu Jahal. Abu Jahal pukul. Budak tu tengok. Kebetulan pak saudara Nabi Hamzah mari lalu kat tu. Dia mari mana dia lalu. Katanya tangan dia ni ada panuh, ada busur. Datang dari berburu dengan menyandar busur panuhnya di bahunya. Biasalah orang berburu sandar, mana ada senjata. Maka serta-merta hamba tadi memberitahu kepadanya, Hamzah, anak saudaramu tengok berdarah muka tu. Abu Jahal buat. Orang kedai anak dara kena pukul walaupun dia tidak Islam. Tapi dia panggil naz'ah, semangat kekeluargaan itu tinggi. Mendengar hal itu sebagai seorang pemuda yang gagah berani, lagi punya jati diri yang tinggi di kalangan suku Quraisy, Hamzah tersangat marah dan terus bergegas pergi mendapatkan Abu Jahal yang berada di tepi Kaabah. Mana dia? Abu Jahal ada ni. Dia pergi selalu. Kedai molek. Bila dia masuk Masjid Haram, dia terus menghalalkan panahnya ke arah kepala Abu Jahal sambil berkata, perau tarik. Kalau dia lepas ni mampu Abu Jahal, tapi tak boleh lah Abu Jahal nak mati di badan tu. Taubat lu. Hei, si hina. Dia tak panggil Abu Jahal dah. Dia panggil orang hina. Badan. Dia kata apa? Ya musaffar ustu. Dia terjemah molek dah ni, hei si hina ni. Kalau aku terjemah kau Arab ni berat lagi. Biarlah kita pakai ni, hei si hina. Engkau berani mencaci maki anak saudaraku? Mu kata huduh anak saudaraku ni? Wa ana ala dinihi. Dia tak isi lagi.
Aku pengikut agama dia. Oh, dia ngaku dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab nak balah dengan Abu Jahal. Kemudian dia memukulnya dengan gagang busuk-busuk panah. Dia petai menggai panah terpelapong atas kepala Abu Jahal. Buis putih. Pada muka jahat. Sebahagian dari orang-orang Bani Makhzum dari suku Abu Jahal bangun nak lawan. Demikian juga dengan orang-orang Bani Hashim, keluarga Hamzah, perau bangun. Dia orang jahiliyah ni, dia main asabiyah. Asabiyah kaum. Jadi anak beranak Abu Jahal bangun, anak beranak Hamzah bangun. Pakat pun. Lawan. Sedap. Abu Jahal meleraikannya. Abu Jahal kata tak sah. Kalau kita balas ni panjang cerita ni. Kita nak lawan Muhammad ni balas sama kita pula. Kata dia, biarkan Abu Umarah. Tak sedut marah ke Hamzah lah. Abu Umarah tu gelarai kepada Hamzah. Sebab demi Allah, aku memang telah mencaci anak saudaranya dengan perkataan yang amat buruk. Sorry lah. Memang aku kata uduh tadi. Bukan saya kata uduh, dia pukul Nabi. Jadi kalau dia marah aku logik. Jadi tak sebal lah. Sebenarnya dia takut. Hamzah ni anak-anak datang kalau Abu Jahal lawan rasanya perak bui. Mati tak kubur kau itu. Keislaman Hamzah pada mulanya adalah sebagai rasa harga diri atau meruah seorang yang tidak sudi keluarganya dihina oleh orang Islam. Mula-mula itu dia masuk Islam kerana keluarga. Alhamdulillah. Kemudian Allah membersihkan dirinya dan melapangkan dadanya. Dia kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan al-urwatul musqa, dengan Islam, dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Hamzah dikenal dengan nama Asadullah. Tulis, Hamzah dikenali dengan nama Asadullah, singa Allah. Dia mati di mana? Hamzah ni mati syahid di mana? Dalam peperangan Uhud tahun yang ketiga. Dalam peperangan Uhud tahun yang ketiga dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy. Tunggulah dalam perang Uhud nanti kita cerita. Habis cerita Hamzah. Masya Allah.